Assalamualaikum para pelajar. Kita sambung lagi pembelajaran kita pada kali ini. Untuk tugasan seterusnya, kita nak permudahkan setiap yang berikut. Kali ini kita tengok soalan dia dah mula digabungkan antara operasi pendaraban indeks dan juga pembahagian indeks. So, kita tengok macam mana cara nak selesaikan soalan-soalan yang diberi. Ini adalah contoh yang pertama. Soalannya 4 kuasa 2 darab dengan 4 kuasa 2 darab 4 kuasa 3 bahagi dengan 4 kuasa 10. So, caranya ialah kita tengok asas dia semua dah sama 4. So, kita tulis 4. Sekarang kita nak selesaikan dia punya kuasa. So, 2. Bila darab, kuasanya kita tambahkan dengan kuasa 3. Bila bahagi, kita tolakkan dengan 10 yang ini. So, kita akan dapat 4 kuasa negatif 5. Yes. Tapi dia tak selesai setakat ini. Yang kita dah belajar sebelum ni, apabila A kuasa negatif N, dia adalah bersamaan dengan 1 per A kuasa N. Jadi, kalau 4 kuasa negatif 5, kita akan tukar dia jadi 1 per 4 kuasa 5. Okay, kita tengok pula contoh yang kedua. 3 kuasa 4 dikuasakan dengan 2 darab 4 kuasa 5. Okay, per 3 kuasa 5 darab dengan 4 kuasa 2 dikuasakan dengan 5. Untuk kes macam ni, kalau kita tengok ada kurungan macam ni, nombor indeks yang dikuasakan dengan kuasa yang berulang ni, kita selesaikan yang ni dulu. 3, 4, bila dia ada kurungan macam ni, 4 dengan 2 ni membawa maksud kena darab. Kemudian 4 kuasa 5 per 3 kuasa 5 darab 4 kuasa 2 dengan 5 ni kena darab. Jadi 4, 2 darab 5. So, kita akan dapat 3 kuasa 8 darab 4 kuasa 5 per dengan 3 kuasa 5 darab 4 kuasa 10. Okay, seterusnya, kita selesaikan dengan indeks yang nombor yang sama asasnya sahaja. 3 kuasa 8, kat bawah ada asas 3, kuasanya 5. Tapi dia per kan, bila per ni dia maksudnya pecahan, dia sama dengan bahagi, maka kita kena tolak 5. Kemudian 4, ke atas ada kuasa 5, kita tengok kat bawah ni, asas 4 kuasanya 10, per tadi maksudnya kena tolak. So, tolak 10. Sama dengan 3, 8 tolak 5 dapat 3, darab 4 negatif 5. Okay, lepas tu, kita kena tukar 4 negatif 5 ni. 3 kuasa 3 darab 4 kuasa negatif 5, dia akan jadi 1 per 4 kuasa 5. Okay. Yang ini tak selesai lagi. Kita darabkan yang ni. 3 kuasa 3 darab 1 ni, dia akan dapat 3 kuasa 3. Per bawah ni ada 4 kuasa 5. Okay. Tak perlu cari nilai sebab kita cuma nak permudahkan sahaja. Okay, kita tengok pula contoh yang terakhir. Contoh 3. Kita ada 3P kuasa 4Q darab PQ kuasa 3 per P kuasa 7Q kuasa 4. Okay, yang ini senang je nak selesaikan dia. Kalau kita tengok hanya ada nombor 3 sahaja, yang lain tak ada nombor, jadi kita tulis 3 sahaja.
Kalau ada nombor lain kat sini, kita kena darabkan dulu, bahagikan dulu. Okay, sekarang kita tengok ada PQ, ada PQ, PQ. So, kita selesaikan indeks yang asas dia sama dahulu. Kita tengok P yang belah atas dulu ya. P kuasa 4. Operasi darab maka kena tambah. P kat sini dia tak ada tulis kuasa. Maksudnya dia adalah kuasa 1. Jadi tambah 1. Kemudian kita ambil Q. Q sini dia tak ada tulis kuasa, maksudnya dia kuasa 1. Q kat sini kuasa 3. Operasi darab maksud kena tambah. Jadi 1 tambah 3. Okay, per P kuasa 7, Q kuasa 4. Seterusnya kita salin balik 3. P 4 tambah 1, 5. Q, sorry, ni dah dapat 5. Bawah ni ada 7. Per maksudnya kena tolak. Terus kita tolakkan dah 7. Lepas tu kita ambil Q. 1 tambah 3, 4. Kat bawah ni ada per. Per maksudnya kena tolak. Per tu dia sama dengan bahagi. So, bila bahagi kena tolak. Tolak dengan 4. So, jawapan kita 3P negatif 2. 5 tolak 7 negatif 2. Q kita 4 tolak 4 kosong. Semua nombor atau huruf yang berkuasa dengan kosong, dia adalah bersamaan dengan 1. So, bila 1, kita darabkan dengan 3, dia akan dapat 3 balik semula lah. So, dapat 3 P negatif 2. 1 ni dah darab dengan 3. So, yang ini kita selesaikan dia macam mana? Yang negatif kan? So, dia letak di bawah. 3 per P kuasa 2. Selesai. Itu saja. So, cikgu harap kamu boleh cuba selesaikan latihan yang cikgu bagi. Kalau tak faham, cuba ulang balik video yang ini daripada awal. Cuba fahamkan dan cuba buat. Nanti kalau ada persoalan, boleh mesej cikgu. Okey, itu saja. Terima kasih.